Assalamualaikum. Okey, macam mana cara nak clearkan lambang spana ni bila dah sampai tempoh servis tapi kita servis dekat bengkel luar atau kita servis sendiri, macam mana kita nak clearkan sendiri lambang ni untuk kereta Myvi, Pro 2 Myvi. Okey, cara dia pergi pada Odo ni. Okey, lepas tu tekan ni dalam 5 second, hold lama-lama. Okey, hold. Tekan hold. Lepas tu naik echo on ni. Okey, tekan lagi sekali. Pergi ke display on ni, tekan lagi sekali sampai dash ni. Maksud dash ni dah habis lah, dah sampai tempoh untuk servis tu naik lambang spana. Okey, untuk clear naikkan ni, untuk clearkan lambang spana ni, okey, tekan ni balik lama-lama. Okey, ni balik dia dah hilang. Okey, pergi tekan lama. Echo on, tekan lagi sekali, display on, tekan lagi sekali sampai ni, tekan lama-lama kat sini. Okey, dia keluar clear tu. Okey, biar je. Okey, dia dah naik 10,000. Maksudnya ni net service kita 10,000. Okey. Lepas tu tekanlah. Dah habis lah ni. Okey. And tunggu jap, biar dulu. Oh, tekan. Okey, dia dah keluar lah. Okey, dah lambang spana tu pun dah hilang. Okey, ni kat Odo lambang spana tu dah hilang. Maksudnya net 10,000 lagi bila kita dah jalan. Yang 10,000 tadi dia dah kurang, kat sini akan naik balik lambang spana. Nak semak macam mana? Okey, pergi dekat Odo ni, tekanlah lama balik ni. Okey, echo on, tekan lagi sekali. Display on, tekan lagi sekali. Okey, ni 10,000. Okey, so 10,000 ni bila kita dah jalan dia akan berkurang. So ni kita nak check waktu bila kita nak servis, boleh refer kat sini. Kalau kata stiker yang lekat kat cermin tu dah hilang, dah cabut, boleh refer kat tadi tu. Okey. Lepas kita dah reset yang servis tu, kalau kita nak tengok balik bila net servis kita, kita boleh check. Okey, so sekarang dekat Odo, klik ni, tekan button ni lama-lama. Dia akan keluar echo on, lepas tu tekan lagi. DSP on, lepas tu tekan lagi sekali. Alright, so semalam bila kita dah set 10,000, bila kita dah guna, dia akan turun. So malam ni akan turun. Okey, bila dah sampai habis ni digit tu, so dah sampai tempoh untuk servis, maknanya dia akan turun sampai dash. Okey, so tak perlulah lagi kita tengok stiker tu ke apa, boleh tengok dekat sini juga. Kalau stiker tu hilang ke dah pudar dia punya next service kan, so boleh tengok dekat sini. Okey, harap membantu. Assalamualaikum.